Hai guys, Assalamualaikum. Let's get ready with me. Kita nak pergi event. Tema kita hari ni, Sage Green. Tapi korang kena stay tune sebab aku ada benda nak bagi tahu korang sekejap lagi. Tapi aku nak make up dulu. Okay. Kalau korang nak tahu, kita dah lambat ya. Aku akan cuba buat make up yang paling cepat. Tapi dia macam berbaloi lah kalau pergi event. Okay, so kita punya foundation done. Lepas tu kita punya cream contour. Lepas tu kita pakai cream blush. Lepas tu kita pakai concealer. Bagi aku siapkan bahagian mata dulu. Okay, so kita punya mata pun dah siap. Kita pakai lip matte. Untuk set semua, setting spray. Kita dah siap pakai baju, dah pakai tudung. Baju ni dia ada style. Style dia macam gini kakak. Wah. So kena pin lah So, kita pin dulu. Kita punya look pun dah siap. Macam mana look kita untuk event hari ni. Tapi sebelum tu, kita nak kena pilih bag dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak pakai bag yang mana hari ni? By the way, yang ini nampak baru kan? Cantik kan? Yang ini adalah bag terbaru koleksi Alif Syukri XLE. Yang ini collection yang baru sayang. Okay, collection yang baru yang kita tak release lagi. Kita akan release bila? Bulan 10. So, kita nak pergi event ni. Kita nak pakai warna yang mana satu? Habis rasa yang tu? Pink ke? Maroon? Hitam? Navy blue? Warna nude. I rasa kita pakai warna nude. The type of girl you wanna chew all of my bubble gum. The type of girl you wanna chew all of my bubble gum. I'm the type of girl you wanna take to your mama.